Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini bukan isu kecil. Ia bukan isu persepsi. Ia bukan isu sentimen. Ini isu perlembagaan persekutuan. Jom kita tonton video berkenaan. Yang memang payung ke atas ASP Rizif yang masih merokok. Rokok batang yang kedua dalam pakaian uniform operasinya. Inilah contoh dan tauladan pegawai dalam polis yang berpangkat ASP. Saya rasa ASP itu ASP dibeli. ASP dibeli yang direkomendkan sebab dia Melayu dapat pangkat muda. Kalau dia India dan Cina memang susah. Tapi kalau dia Melayu, tak ada masalah. Esok pun dia boleh jadi IGP. Lepas Apa yang telah Minah ini perkatakan secara umum, secara terbuka dan tanpa rasa bersalah pada apa yang telah diperkatakan itu. Terus terang aku katakan yang aku sebagai bangsa Melayu benar-benar rasa tersinggung dan tidak nyaman dengan keterangan beliau ini. Saya rasa ASP itu ASP dibeli dan direkomendkan sebab dia Melayu. Dia mudah dapat pangkat pula. Kalau dia India atau Cina, memang susahlah. Kalau dia Melayu, tak ada masalah. Esok pun dia boleh jadi IGP. Pada aku, ini adalah suatu pelanggaran berkenaan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera bukan rekaan, bukan mitos dan bukan hasil tekanan mana-mana kaum. Ini adalah peruntukan sah yang termaktub jelas dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 153 diwujudkan sebagai sebahagian daripada kontrak sosial negara, satu persetujuan sejarah yang menjadi asas pembentukan Malaysia. Kontrak sosial ini merangkumi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedaulatan Raja-Raja Melayu. Dan pada masa yang sama, hak sah kaum lain tetap dijamin dan tidak dinafikan. Apabila ada pihak secara terbuka mempertikaikan atau mempersoalkan perkara 153, tindakan itu bukan sekadar pandangan pribadi. Ia boleh dianggap sebagai tidak memahami sejarah negara, tidak menghormati kontrak sosial dan berpotensi menjejaskan keharmonian kaum. Ini kerana perkara 153 bukan sekadar klausa undang-undang, tetapi akar kepada kestabilan negara sejak merdeka. Perlembagaan juga dengan jelas memberikan tanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu serta Bumiputera Sabah dan Sarawak. Ini menunjukkan bahawa peruntukan ini dilindungi oleh undang-undang tertinggi negara, bukan bergantung kepada sentimen politik semasa. Sebarang cubaan untuk meremehkan, mengkritik secara terbuka atau menggugat peruntukan ini adalah tindakan berisiko tinggi. Ia boleh menyentuh sensitiviti kaum pribumi, mencetuskan salah faham antara masyarakat dan akhirnya mengganggu keamanan negara. Penting untuk difahami, mempertahankan hak istimewa ini bukan bermaksud menindas kaum lain. Sebaliknya, ia dilaksanakan dengan prinsip keseimbangan demi sebuah negara berbilang bangsa yang stabil dan aman. Jalan ke hadapan bukan dengan meniup sentimen fobia atau perkauman. Jalan ke hadapan ialah memahami sejarah, menghormati perlembagaan dan memelihara kontrak sosial yang telah dipersetujui bersama. Kesimpulannya jelas, perlembagaan bukan bahan perbahasan emosi. Perkara 153 bukan untuk dipolitikkan sesuka hati dan hak yang telah termaktub wajib dihormati, bukan dicabar. Kesedaran ini penting bukan untuk memecah belahkan tetapi untuk memastikan negara ini kekal stabil, berdaulat dan aman. Aku mahu Minah ini meminta maaf kepada seluruh rakyat Malaysia secara terbuka di atas keceluparan kata-kata beliau itu. Assalamualaikum.